Korang tengoklah ni Oyin berebut nak makan dengan anak. Memanglah mangkuk tu sedia untuk mak, tapi anak dia pun dah nak makan dah. Biasanya anak kucing ni dah besar-besar, bila diorang dah start pandai makan, korang kena bagi ubat cacing. Sebenarnya kalau boleh seawal 2 minggu selepas diorang lahir, setiap selang 2 minggu, umur diorang tu sampailah sebulan, lepas tu adalah fasa-fasa yang lain, korang boleh doodle macam mana nak bagi ubat cacing ni dekat kucing. Sebenarnya yang ini dewormer yang boleh dikatakan selamat juga bagi dekat anak kucing, sebab kat dalam dia ada pumpkin seed, ada oregano, ada black walnut, ada wormwood, apple cider vinegar, peppermint dan lain-lain. Kucing berat 10 kilo ke atas boleh bagi 1 mil. Untuk anak kucing ni korang boleh bagi 0.5 ataupun 0.3 sebab dia cecair kan. Tapi kalau kucing dewasa aku akan bagi 0.8 ataupun 1 ml. Yang ini memang bagus kalau korang bagi dekat kucing, sebab kalau ada cacing dalam perut, nanti kalau korang bagi suplemen ke vitamin ke apa-apa ubat, nanti tak sempat dapat dekat kucing, dah belum apa-apa lagi dah kena makan dan diserap oleh cacing dalam perut. Kucing dewasa jarang sangat kita nampak, tapi kalau anak kucing ni memang kerap sangat nampak. Biasanya tumbusaran dorang jadi terbantut lah bila ada masalah kecacingan dalam tubuh, macam kucing aku yang dah ada dah sekarang depan mata, si Otek. Tak besar-besar budak tu. Bila cacing banyak dalam badan, mudahlah kena penyakit macam sesama, antibody badan rendah dan lain-lain. Ada banyak je di pasaran, macam-macam korang boleh dapatkan, tapi yang ni version cecair. Kalau korang ada bajet lebih dan kucing korang pun tak berapa banyak, boleh dapatkan yang lain. Tapi kalau korang nak try alternatif dan apa yang aku bagi kat kucing aku, boleh tekan dekat back. Dulu ada seorang hamba Allah ni bagi tahu dekat aku yang mana kucing dia gemuk-gemuk, gempal-gempal lepas makan produk ni. Rupa-rupanya dia bagi hari-hari. Jangan bagi hari-hari je, cukup sebulan sekali je. Untuk anak kucing boleh doodle macam mana cara nak bagi dan berapa tempoh kena ulang balik bagi dekat anak kucing. Budak putih yang awal-awal tadi dah besar dah. Tu yang Liko tu, yang tu lah Otek.